Kita angkat sumpah dari kerajaan. Siang kita angkat sumpah. Azam, kamu pastikan malam kamu lagi malam. Kerana sebelum fajar menyingsing keesokan harinya, kita akan tangkap kamu. Dia cakap, bukan saya cakap. Apa bukti Januar ni gila? Baik, saya sebut malam. Dia kata apa? Angkat sumpah di Perdana Menteri. Dia kata apa? Saya Perdana Menteri, Malaysia akan menjadi negara yang akan mempertahankan prinsip tata kelola yang hebat. Kita tak akan benarkan rasuah sama sekali. Lepas 2 minggu, dia lantik timbalan Perdana Menteri yang paling banyak kes rasuah. Tak gila. Belum jadi Perdana Menteri. Azam Baki dia. Kamu jaga baik-baik. Kita bukan tak tahu siapa kamu. Kamu boleh jadi alat dan perkakas kepada kerajaan sekarang, tapi bukan kerajaan kita. Kita angkat sumpah dari kerajaan. Siang kita angkat sumpah. Azam, kamu pastikan malam kamu lagi malam. Kerana sebelum fajar menyingsing keesokan harinya, kita akan tangkap kamu. Dia cakap, bukan saya cakap. Maksud dia jadi Perdana Menteri dia buat apa? Apa dia buat? Dia bukan tangkap Azam Baki. Dia bagi naik Azam Baki lagi. Bukan sekali, 3 kali sambung kontrak. Sebelum tu dia nak tangkap ni. Ni tak tahu bulan 5 ni sambung. Tak gila ke orang macam ni? Lepas tu dia boleh buat muka selama. Orang serang Azam Baki sekarang. Dia boleh kata apa? You marah orang buat kerja sebab apa? Dulu dia cakap tangkap apa kan? Dia marah kita pula. Itu yang budak tak tahan 2-3 orang mau ni. Masuk dewan, ambil kau. Mana budak nak tahan? Zaman saya dulu boleh tahan lagi lah. Ni budak-budak sekarang jangan main-main. Macam-macam orang kata budak ni tak ada. Ni majlis orang. Kalau ia pun buatlah majlis sendiri. Saya kata iyalah. Dah Perdana Menteri gila. Takkan nak buat cara betul, buat cara gila lah. Baru kena macam tu. Cara budak tu lah yang betul. Sebab apa? Sebab ini Perdana Menteri gila. Ini kerajaan gila, saudara.